Baik, saya jawab. Ada perbezaan yang ketara antara minyak dengan gula. Yang pertama, gula ni rasa manis, dia rasa sedap. Setengah-setengah orang ni memang ketagih dengan makanan, dengan minuman yang ada gula dan manis. Tapi tak ada orang yang ketagih nak minum minyak, betul tak? Jadi gula ni bukan setakat bahaya, tetapi dia memberikan ketagihan berbanding dengan minyak. Yang kedua ni, gula ni susah nak menyebabkan kau ni kenyang. Kalau makan benda-benda manis, kita boleh makan banyak, susah nak kenyang. Kita lambat nak penuhkan perut kita. Jadi kebarangkalian yang kita makan terlalu banyak gula jauh lebih tinggi daripada kebarangkalian kita terlalu banyak makan minyak, sebab minyak akan cepatkan kenyang kita. Yang tu beza yang kedua. Yang ketiga ni pula, tak ada kuantiti gula yang sihat yang kita perlukan, sebab glukos walaupun dia adalah sumber tenaga badan kita, semua sel, semua organ badan kita perlukan gula sebagai sumber tenaga, tetapi sebenarnya kita tak perlu makan gula. Sebab kalau kau tak makan gula, tak cukup gula, badan kau boleh buat gula tu sendiri daripada protein atau lemak yang ada di dalam badan kita. Jadi gula walaupun dia sumber tenaga yang penting, kita tak perlu makan sebab badan kita boleh buat sendiri. Tetapi minyak ni kadang-kadang ada lemak, ada omega 3 dengan omega 6. Lemak badan kita tak boleh buat sendiri. Kita ada essential fatty acid. Fatty acid atau setengah-setengah lemak yang kita tak boleh buat sendiri. Badan kita kena makan. Ada dalam setengah-setengah minyak. Jadi bagi saya, kalau nak buat pilihan kurangkan minyak atau kurangkan gula, saya rasa lebih penting kurangkan gula, sebab memang susah nak kurangkan gula daripada nak kurangkan minyak.